Kalau anda ni seorang pemilik kereta tapi tak berapa tahu pasal enjin, ini boleh jadi satu benda yang bahaya sebab kalau kata kereta tu masuk bengkel, nanti mekanik tu explain apa pun dekat anda tak faham. Anda boleh angguk-angguk saja dan lepas tu berdebar-debar berapalah bil agaknya. Memang ramai orang macam ni, diserahkan segala-galanya kepada mekanik. Tak salah benda ni sebab mekanik tu memang pakar. Tapi kalau anda sendiri sebagai owner, tahu sikit, boleh discuss dengan mekanik tu, faham apa yang dia cakap, mestilah anda akan dapat buat keputusan dengan yakin dan juga tepat. Jadi untuk selesaikan masalah ni, saya dah beli sebiji enjin dan saya buka enjin tu dan terangkan setiap komponen enjin ni kepada anda. Bukan kata nak suruh anda gantikan kerja mekanik tu, tapi untuk anda faham supaya boleh discuss dengan mekanik dan lepas tu boleh buat keputusan dengan yakin. Dalam kursus ni saya terangkan segalanya dengan jelas, bahasa pun bahasa Melayu, tidaklah begitu teknikal, memang mudah nak faham. Jadi anda boleh belajar dekat rumah saja dan dalam beberapa jam anda dah tahu sangat banyak tentang enjin. Jadi saya jemput anda join ramai-ramai kursus ni supaya mudah nak jaga kereta masing-masing. Jemput klik link di bawah.